guys, ini adalah review zone test dengan 8G yang best dengan tak best. Mari, let's go. Okay guys, cikgu dah test zone test dengan 8G ni. Memang best lah actually. Harga dia 28,800. Cikgu bawa naik gunung Jerai. Cikgu nak test power. Enjin ni 368cc, 38.8 horsepower dengan 40 Nm of torque. Cikgu nak tahu benda yang paling best dengan tak best pasal skuter ni. Jom kita tengok. Pertama kali yang best adalah dia punya sistem coolant dah. Dia dah ada oil cooler dengan radiator. Kali ni dah boleh servis 6,000 km. Dia punya enjin memang powerful. Dia CVT ada 6 plate untuk cengkam dia punya clutch. Memang torky. Next of course lah dia punya jajan. Kita dapat handguard, kita dapat handbrake, lepas tu kita dapat crash bar siap dengan fog lamp. Lampu LED dengan dia punya projector headlamp memang terang. Dekat depan ni kita dapat fork USD daripada MZKS dengan brake radial daripada J1. Rim ni 17 inci. Jenis LED bang. Tak ada motor lain, skuter dalam kategori dia yang dapat rim 17 inci LED. Storage dalam dia 52 liter. Kita boleh letak full face helmet 2 biji. Yang paling best dalam ni ada lampu dengan USB boleh charge apa-apa lah. Tangki minyak dia 17.5 liter memang tahan lama. Next kita dapat dashcam depan dengan belakang. Yang bestnya dashcam dia ni memang nampak integrated lah. Tak ada lah macam pasang kat kedai abang. Dan skrin dia memang terang yang amat. Lepas tu dia dapat USB charger dekat sini. Dan tempat simpan ni tersorok. Boleh bubuh kat dalam ni. Boleh masuk simpan lah barang apa-apa. Dan yang terbaru ada cruise control. Boleh naik highway tekan bawa 140 pun boleh. Skrin ni ada macam-macam lah. Design lampu dia memang cun lah untuk version 2 ni. Tapi yang cikgu tak suka dia punya absorber belakang. Untuk version 2 ni dah tak boleh adjust. Jenuh kalau badan berat. Lepas tu nak adjust dah tak boleh dah. Kena tukar custom yang kita punya sendiri. Dan satu lagi yang cikgu tak suka, Zone 38G ni satu-satunya model dalam siri 38K yang dia punya windshield manual. Tak boleh nak adjust kod screen. Tempat letak kaki dia ni okey lah. Just nice lah. Kaki cikgu ke saiz 10.5 atau 11. Cuma depan ni je lah sengit sikit. Tak apa nak muat. So kena letak kat tepi ni. Yang lain semua okey je. Yang paling best ada tempat pijak belakang ni. Okey last, kalau hampa nak parking tempat bukit kan, kalau letak kan, mesti motor akan bergerak kan, nampak? Kalau kita letak macam ni, dia akan bergerak dan motor akan jatuh kan. So yang bestnya dia ada handbrake. Boleh brake. So kita boleh parking lah kat tempat yang berbukit. Senang, motor tak jatuh bodoh. Satu lagi yang cikgu suka, dia ada footpath yang bolehkan kita berdiri macam ni. So kalau kita nak lalu kawasan yang ekstrim, senang sikit. Guys, macam mana? Best ke tak best dengan 8G ni? Boleh beli ke tak pada owner-owner? Boleh share pengalaman hampa. Jangan lupa follow, like, share. Subscribe Cikgu Muta Vlog untuk video yang seterusnya.